Yeah! Welcome to Kenya! Malaysia. Malaysia, you know, now we have a direct flight. So now we are getting more clans from Malaysia. Yeah. And kemah dekat in between of wildlife tent yang mewah. Oh, nice tent. Depa cuba nak tipu aku pula. Haina ni duduk tengah memburu ikan. Sangat ni. Dekat oi. Between the cheetah dengan leopard. Oh, start dah. Oh, terbaik kawan. Dekat teruk. Tak pernah aku tengok sebanyak ni. Hujan teruk hari ni. Ya. Raining ya. Dia tak faham bahasa Inggeris. Okay, ambil Uber. Angkat lu bag-bag kita. Selamat pagi semua. Semua sihat ke? Aku kat sini sihat. Aku harap hampa pun sihat juga. Sekarang ni kita dekat Biashara Street. Nama dia Business Street lah. So hari ni kita nak start kita punya 3 days 2 night trip ke satu tempat yang aku betul-betul excited selama ni, which is Masai Mara lah. Kita nak pergi Masai Mara weh. So Masai Mara ni antara safari yang terbaik di dunia lah. Antara, tak silap aku, nombor 2. So ni kereta kita punya Land Cruiser. Macam biasa breakfast kita dekat rumah member dan kita ambil Uber untuk my area ni. Ni kira hari Isnin, so semua orang tengah duk mandi blues, duk jalan pergi kerja depa. Good morning. Good morning. What's your name? My name is Moses. Moses. I'm Prabhu from Malaysia. Malaysia? Yeah. Have you heard about Malaysia? Yes, Malaysia. Yeah, what do you know about Malaysia? Malaysia, you know, now we have a direct flight. So now we are getting more clans from Malaysia. Yesterday, I came from Masai Mara and I had 3 guys from Malaysia. Wow, that's great. Oh, Malaysia ke Kenya dah maju macam aku cakap. Aduna yo potindal kunan jok borom nan potindal kunan jok borom. From this point, this road was used during the Second World War when the British force and the British force arrested the upper million of Italian force. At that time, you know, the French have already surrendered, so the Italians, they were trying to form a group called Axis Power or Parallel Line, but it was difficult for them to overthrow the British. Patik numumba kuwami kurma Mandela aduna potinala Wakanda aduna aduna yo potindal. Dalam perjalanan nak pergi Masai Mara ni, kita singgah dekat satu tempat yang betul-betul epic weh. Tempat ni bukan setakat cantik, indah, tapi tempat ni ada sejarah geologi yang cukup luar biasa. Tempat yang aku maksudkan adalah tempat ni, The Great Rift Valley, from Mozambique to the Red Sea. View yang terbaik. So Great Rift Valley ni satu keajaiban semula jadi yang cukup hebat lah. Dia jadi berjuta-juta tahun dulu sebab pergerakan kerak bumi. So far hampa boleh enjoy dulu view daripada sini. 9,600 km. Duk enjoy view ni, tiba-tiba dah hujan, dah kena masuk dalam kereta. Tapi tak apa, aku dah puas happy dah dekat sini. Next. Lelele na tunayo, lelele na tunayo no. Potindal kunan jok borom na, potindal kunan jok borom na. Aduna Danila lep jangit la mom Danila ñu anna xexandor gañi oniva e aduna. Aduna yo.
Geng, kat sini kita dah masuk Narok County. Ni boleh kata pintu masuk untuk Masai Mara lah. Sumpah aku tak bohong perjalanan 6 jam tu tak rasa langsung sebab view-view dia dengan perubahan dia punya ni kan. Kat Nairobi dia macam bandar tapi dia punya outskirt pun okey sikit. Bila masuk Narok ni dia completely taste of Africa. Become Africa punya style lah. Kedai-kedai dah jadi kecil, rumah dah kecil, banyak tempat-tempat empty macam ni. Satu experience yang betul-betul first time kat aku. Alang-alang first time Afrika ni memang aku dah dapat semua experience lah. Ni dah hujan dah. Weather kat sini memang unpredictable. Bagi aku masuk dalam dulu. Lari. Ni satu stop kita dekat Narok County. Sungroose. Tempat mereka jual souvenir. Semua souvenir Masai ada kat sini. Ni kira paling besar kat Kenya. Semua ada kat sini. Harga kita kena check balik. Besar betul sampai hujung tu ada besar-besar. Geng, aku dah survey dah. Harga kat tang ni memang cukup mahal. Baik hampa beli kat Masai Market ataupun City Market dekat Nairobi. Kita dah boleh start nampak binatang-binatang kat sini macam zebra, wildebeest. Jalan pun makin kasar. Jalan pun dah jadi payah. So maksudnya kita dah masuk kawasan Masai Mara, the real pride land. Sampai dah orang Masai tengah tunggu nak welcome kita. Bagi aku turun dulu dengan kereta susah. Tu dia orang Masai kita. Hello. How are you? Nice meeting you. John. Prabu. Oh, Prabu. Yeah. I'm from Malaysia. From Malaysia. Do you know Malaysia? Yes. Sorry. Lawak bukan hotel kita tu. Pandai-pandai pergi turun semua. Dia kata abang naik low kita punya next camp. Jom. Bye, see you later. Bye. Ni baru betul tempat kita. Hello, hi. Nice meeting you. Geng, kita dah sampai tempat kita, Enchoro Wildlife Camp, Masai Mara. Thanks, Mrs. See you at. Remember to come with the package. Okay, konsep kita ni macam tent punya konsep lah. Kemah, tapi kemah dia lain sikit. Jom masuk dalam Enchoro Wildlife Camp. Yeah, thank you. My name is Stella. Nice to meet you. Hi Stella, nice to meet you. Your tent is a self-contained tent with a flush toilet, bathroom, both hot and cold shower. And then again at night, we restrict movements outside the camp boundary for safety purposes because we are by the National Reserve and it's not fenced, so animals walk within the camp areas. But you're safe here. Inside is safe, yeah? Very safe. Yeah. Yeah, so don't be scared to come out of your tent. That one, you're good. Okay. Only away. Okay, great. Yeah. Dah habis briefing ni adalah satu experience, satu pengalaman yang aku tak pernah lalui. Dekat dalam ni tak apa, malam pun boleh keluar. Cuma yang keluar daripada camp area tu je. Kalau area macam ni hutan, kalau ada binatang keluar macam mana kita nak? Ni kan kemah modern. My tent, it's called leopard. Hopefully can see one. Gang, welcome to Enchoro Wildlife Camp. Ni satu tempat yang memang aku tak pernah experience. Sampai tengok kita hidup dengan nature and kemah dekat in between of wildlife. Masai Mara punya tempat ni, dia style memang kemah lah. Kena buka macam ni, boleh masuk dalam. Okay, kita masuklah bilik kita ni. Tent yang mewah. Oh, nice tent, huh? Yeah, love it. I've never stayed in a place like this. This is flushing toilet. For the hot water, you use this. Tent is fully covered, yeah? Fully covered, okay? Kita sometimes babun atau monyet akan main buka. So if that unfortunate event happens, what should I do?
call for help? Yeah, you can call for help, but they cannot come in when you are there. Uh-huh. Only that maybe if they are so angry, they might just come, but they're not harmful. Okay. Once they get they grab something, they eat, they disappear. Daripada prepare lunch kat kita. Dan oh lawa tempat ni. Betul-betul stay dekat tengah-tengah nature. For lunch, it's fries, chicken, spinach, and the spaghetti. spaghetti. Yes. Okay. Okay, thank you. Inilah makanan kita untuk hari ni. Kita makan dulu. Tak ada rasa. Ni sayur. Boleh jaga. Ni dok. Garam banyak weh. Spaghetti. Tak rasa agak. Ayam. Boleh lah. Ayam boleh lah. Ayam jadi penyelamat semua masakan. Oh, fruits. Thank you. Aku seorang je guest hari ni sebab low season lah ni. Kita tidur dengan Halam malam ni. Harap-harap boleh tidur dengan nyenyak. Sekarang ni bagi makan malam dulu. Geng, untuk makanan malam mereka bagi nasi, chapati 2, lepas tu ada macam cabbage salad dengan kari telur. Kari masala ni memang sedap. Eggs really nice. Makan dengan nasi ni ada rasa kita-kita sikit. Sedap. Salad tak berapa masuk. Jom, enjoy dulu. Bilik ni apa tengok agak simple tapi cukup selesa. Katil dia pun besar untuk seorang ni. Selamat pagi geng. Semua sihat ke? Aku sihat kat sini. Aku harap hampa pun sihat. Pagi ni pukul 6 kita bangkit awal sebab hari ni ada full day game drive. Hari ni aku ada misi, travel mission. Mission kita adalah untuk cari satu binatang yang memang payah daripada nak jumpa tahun ni, which is leopard, harimau bintang. Malam tadi satu malam yang tenang, tidur dengan bunyi cengkerik. Here and there aku dengar bunyi binatang tapi aku tak tahu tu singa ke apa ke, tapi ada lah. Yes, good morning. Burung-burung tu dah panggil aku dah wish aku. Guys, literally aku tak bohong guys. Dekat satu kawasan kemah ni, aku seorang je guest tidur semalam. Tapi tak apa, kita in safe hands. Sebab apa? Orang Masai malam-malam mereka mai jaga. Now, breakfast time. Lapar dah. Oh, did you hear Haina's noise? Yeah. I really can't differentiate. Can you tell me how the sound looks like? Like that? Yeah. No? Yeah? Yeah. Tanya aku dengar bunyi Haina ke? Aku tak boleh differentiate. Tentu aku dah tidur nyenyak aku. Okay, breakfast dia bagus juga. Ada roti, ada omelette, ada pancake, butter jam, dan ada teh. Bolehlah aku jamu recharge untuk aku punya full day. Hari ni kita punya full game drive. Kita tak akan balik untuk lunch. So daripada pack siap-siap kat kita. Sampai dah kereta kita. See you. Hello, hi. Hello, hi. Good morning. Suasana pagi yang tenang dekat Masai Mara. Kena pergi beli tiket dulu. Ni, daripada tunggu untuk buat bisnes. Kita masuk Masai Mara. Mereka cuba nak tipu aku pula. Aku kata nak bayar dalam Canyon Shilling. Mereka bagi double up the price. Patutnya $200 je. 23,000 lah Shilling. Tapi mereka minta 56,000. Scam lah. Kalau kenal tu. Tak apa, aku guna kad aku je. Kalau kad dia kena $200 je. Jom. Oh, tak bil lagi. I already bought yesterday. So nasihat aku, bawa dolar siap-siap no. Ataupun pakai kredit card. Jangan duk nak bayar lah Shilling. Banyak timon. Masuk berapa minit je jumpa timon. Ada wildebeest satu. Oh, zirafa satu guys tu. Tak sampai berapa saat jumpa terus semua binatang. So maksudnya like kita ni bagus, akan jumpa banyak lagi. Khas daripada batu gajah punya. And then next you can see we have the crane crown hog. Kerbau sini muka je nampak blur tapi sebenarnya betul-betul bahaya weh. Sebab tu depa antara haiwan yang dalam Big Five. Bukan macam kerbau kita yang domestik tu.
Had tu pun dah bahaya dah. Had ni memang betul-betul dangerous. Baru pukul 8.30. Kita akan ada sampai petang. Aku harap kita akan tengok banyak lagi benda-benda kat sini dan sambil tengok keindahan sawana. Cukup indah dan tenang. Haina ni duduk tengah memburu ikan. Ikan apa? Ikan keli. Ah, yeah, he got it. He got the fish. He got the fish. Yeah, he got it. He got it. Yeah, catfish. Ikan keli. Well done. Woo! Nice show, man. Give me some. Oi, aku nak buat kari, weh. Aina. Kat safari ni satu je. Nampak kereta banyak macam ni, confirm ada something yang padu. Okay, jalan-jalan ni terpaksa kita tempuh. Macam leopard, weh. Is it a leopard? Weh, macam leopard, weh. Leopard. Oh, cheetah. Cheetah, weh. Cheetah. Haiwan terpantas di dunia kat depan kita ni. Cheetah. Dua ekor kat sini. Oh, that's a leopard. Weh, like kita nak ni. Dia kata ada leopard kat situ. Oh, tu dia. Harimau bintang kita. Baguslah luck kita. Memang ada luck. Oh, big five. Mereka ni pemalu sikit lah leopard ni. So mereka akan banyak menyamar. Tapi macam makin dekat dengan kita, ya, makin dekat dengan kita, main sini. Bersyukur jugalah kita jumpa juga leopard. Tengok, bila dah turun bawah tu, dah camouflage, dah tak nampak dah daripada kat situ. Lama kami tunggu tang ni dengan harapan, oh dia main turun air. Ya, it's coming to drink water. Lama kami tu tak habis cakap lagi, dia dah keluar dah untuk minum air. Oh my god. Oh wow. What a scene. Dua-dua ada bintang spotted, tapi bentuk badan dia lain. Nampak, boleh nampak kan. Hak ni kering sikit. Kalau nak kira lari, hak ni lari laju lah. Mai sini. Mai sini. Dekat gila dengan kereta kita. Banyak. We dekat teruk. We are so close. He's just looking at the leopard. He thinks. Está en posición de querer matar. My god, dekat teruk lah depan ni. Dekat sangat ni. Oi, dekat oi. Oi adik. Ha, ni. Guide aku kata kalau mereka berjumpa, mereka akan gaduh. Adakah kita akan bertuah untuk tengok pergaduhan tu? Oh, leopard kat sini. Cheetah dekat situ. Oh, makin dekat lagi ada gaduh ke apa ni? Pergaduhan akan bermula between the cheetah dengan leopard. Oh, start dah. Oh, terbaik. Pergaduhan cheetah dan leopard. Oh, gaduh dah ni. No se ve. Tak takut.
Tak takut. Tak takut dengan leopard. Y el pana le valió verga, loco. Qué bruto que eres, oye. Ya, kawan. Rasa betul-betul bersyukur lah, oh my god. Bukan setakat tengok leopard, bukan setakat tengok cheetah, tengok dua-dua sekali, tengok mereka bergaduh pula. Cheetah memang penakut lah, leopard ni kuat sikit pada dia. Walaupun sama-sama harimau bintang. Oh. Oh. Wah, sempoi. So inilah kita dekat Kenya, Afrika. Woo! Yeah. Welcome to Kenya. Woo! Wow. Hamba bersama anak-anaknya. Dekat teruk ni. Gemai kat kita. Tapi dia tenang je, tak macam kat atas tu macam Lion King. Kita bersama gajah Afrika. Sekarang ni kereta kita dikelilingi oleh beberapa ekor gajah. Memang banyak. Tak pernah aku tengok sebanyak ni. Anak-anak pun ada besar ni. By the way, pokok tu kat atas tu nama dia pokok akasia. Pokok akasia ni dia memang bentuk dia macam payung semula jadilah. Memang tempat mereka berehat kalau panas sangat. Nampak? Mereka duk berehat. Satu grup tu. Hak lain duk cari makan. Dikelilingi. Sini depan tu. Sini satu ni. Sini pun ada. Geng, kita baru tengok satu group of gajah. Gajah sekarang ni kita punya Big Five yang keempat kita dah tengok dah. Gajah tadi, dia memang gerak dalam satu kumpulan yang besar lah. Aku tengok tu aku ingat macam satu ikatan kekeluargaan. Betapa pentingnya family. Tu yang gajah akan ajak kita. Satu lagi yang special kat sini, gajah Afrika ni, dia punya gading dia besar. Dan dia punya telinga tu besar. Macam bentuk benua Afrika juga dekat map. Dapat juga peluang untuk pacak kaki kita dekat bumi sawana ni. Sebab kat sini kita nak ambil break. Lunch break, makan kat sini makanan yang dipack tadi. Then we sambung our safari.